Okay, malam ni memang ikutkan very close lah. Hanya macam Azifa tu, so masalahnya persembahan dia biasa, tapi yang lain persembahan dahsyat kan, 60%, dan ada mungkin ada flat sikit. Anggrek pula memang kata orang tu perform bagus, tapi suara kanak-kanak macam tu kan. So kita pun mengambil peluang ni untuk kita ingat ada satu pemikiran lah. So tak mungkin Kim dan juga Azifa, bukan daripada segi persembahan tadi, okay, of course nampak Anggrek tu kita gunakan go-kart kepada Anggrek saya dengan Cik Puan saya. Tak tahu pula ada dua, but syukur Alhamdulillah SKB Notik gunakan immunity dia. So bersyukur rasa next week dapat tengok yang sebenarnya. Sebab kita pun tak nak kata orang itu nanti dipersalahkan pula nak kata pasal juri pilih lagu dan kita nak tengok kepelbagaian dari segi performance and cabaran kepada diorang juga. So Alhamdulillah semua dah masuk ke sebuah akhir. So tapi dah tak ada immunity lah. So apa jadi kita kena terima lah starting from next week. So, tapi ini amalan ni jadi memilih Anggrek. Kenapa Anggrek? Sebab mungkin dia macam ni. Sebab kita tahu daripada segi umur dia untuk carry vokal itu, kalau dari segi pitching memang dia mudah boleh sampai. Tapi hari ni nampak agak sukar untuk dibawa. So rasa better kita beri dia peluang lagi satu lah. Sebab performance dia pun bagus. Dia bukan she's budak kecil yang boleh nyanyi yang setaraf dengan yang lain-lain ni. So I think that opportunity perlu diberi kepada dia. Sebab sekurang-kurangnya dia kalau tewas pun bermaruah. So she did very well. But yelah, kita tengok macam mana lah depan. So Azifa komen sikit. Azifa, okay macam ni. Azifa bagi saya, dia mempunyai vokal yang kuat. Penampilan dia ada package semua. Tetapi sekarang ini saya dapatkan bukan dia tidak buat, okay, 60% persembahan dia, bukan dia tak buat persembahan bagus, tetapi yang lain semakin mendekati. Jadi bila dia kurang daripada yang lain, so markah jadi kurang di persembahan tu dia. So itu yang bahayanya ni. So sebab semua orang semua manager dah faham dengan format dan sebagainya. So semua orang all out dari segi persembahan. So dalam keadaan bahaya macam tu memang kita tidak boleh pertikaikan lah. Kalau kata macam contoh vokal pun adalah sedikit-sedikit flat dan sebagainya, but itu tidak sangat yang menjadi masalah. Tetapi persembahan yang agak biasa dan juga boleh katakan dari minggu ke minggu agak lebih kurang sama. Tapi kita tidak pernah membezakan persembahan minggu lepas. Hanya beza dia adalah orang semua dah mula ikut dapat. So bila orang dah ikut dapat, dia kena, contoh Cik B lah, persembahan makin besar. Right? So macam cakap juga Cik B tadi, tak guna juga kalau kata macam festival dia duit banyak pun, tapi kalau dia macam tiang lampu pun tak jadi. Dia kena react dengan apa yang diberikan. So harapan saya pada Azifa adalah step up untuk buat persembahan yang lebih menarik. Sebab jalan lain ni dah mula minggu ke-8. So Abang Dato' sendiri tengok macam apa tu? Macam siapa tu? Husain, Kim. Macam Kim sendiri kan paling banyak improve atau siapa ni? Okey, paling banyak improve bagi saya lah. Ini jangan cerita persembahan je, cerita daripada segi, sebab dia kanak-kanak dan memang kita ni dalam cakap Tattoo Manager ni, social medianya memang hebat. Komen-komen yang diberikan. Amara, for me, untuk dia mengambil effort untuk menghafal lagu Eminem, itu dah satu masalah besar. Language satu lagi masalah besar. Performance wise satu masalah besar. Menari lagi satu masalah besar. Okay, so benda ni kita tengok. Kita bukan nak tengok orang boleh bawa Ferrari ke apa. No, kita nak tengok macam mana dia dengan dancers. Maksudnya kita nampak dia ada rehearsal dengan dancers, dia ada rehearsal dengan band. So for me that is very very important yang kita untuk kita judge persembahan. So Amara is improving lah. Dia dah mula nampak siapa diri dia. Kan? So vocally itu semua boleh belajar. Kan? Tapi bila dia mengambil banyak rap dan sebagainya, itu dia. Itu bagi saya Amara banyak improvement. Tok, Tok dalam juri ni yang masuk minggu ke-7, minggu depan masuk ke semi final. So Tok, mungkin Tok boleh nampak siapa yang ada improvement semua kan. Mungkin Tok boleh bagi 2 nama siapa yang Tok rasa yang setakat ni fit untuk ke final. Bagi saya dari segi keseluruhan keseluruhan. Cik B ada 3 lah senang. Husain, Azifa. Ni 3 ni memang ada kriteria untuk ke final Tetapi jika lalai, yang belakang ni jangan main-main. Ini yang belakang lagi ni, ini pun hebat ni. Sebab pemakahan 60%. Saya kata diorang dah lakukan yang terbaik sebelum ini, tapi macam Cik B still growing. Lepas tu kita nampak Husain dah mula berubah, dah mula berani. Azifa berjaga-jaga, right?
Tapi contohnya macam Amara, Kim mendapat dah ada sedikit perubahan. Tapi yang bagi saya hari ni I was very impressed dengan Amara. Sebab saya pun seorang rapper. Bukan senang nak buat benda dua. Bukan senang. Okay, thank you, Dok. Thank you, Dok. Terima kasih saja bergaduh kan.